Ni habis review ni. Ni kita ada review ni. Ada dah ni. Mana? Mak, yang makcik nak masak. Nak tahu nak. Aduh. Apa ni dia rekod makcik ni? Alah. Makcik luar boleh tak tahu. Boleh makcik boleh simpan. Aduh. Makcik boleh masuk sekali, makcik. Makcik boleh masuk makcik. Dengar bawah ni awak. Ada komen lah. Makcik tahu dah, makcik dah review. Aduh lah. Kenapa kau pilih kereta tu? Sebab saya rasa mungkin 5 tahun dia takkan rosak lah. Ataupun dia jangka masa panjang takkan rosak. Betul lah. Tapi banyak je kereta yang tak rosak. Okey, contoh kau beli Bezza baru ke, Honda baru ke, apa lagi Vios lain ke, tak rosak kau 5 tahun. Kenapa kereta ni? Sebab yang ni dia baru. Lepas tu tahun dia saya dapat 2025. Lepas tu dia pun bagi saya dia rasa macam ada sporty kot. Dia Cakap lah sebab review aku. Betul.